ni kan orang cari buah durian. Dekat sana buah durian pun ada. Apa dia Tapi panggil? ada satu buah yang semua orang pun makan. Tapi ada orang tak makan juga. Nama dia buah dalin. Dekat Sabah je ada guys. Saya pernah makan, sedap dalin. Nampak? Dalin. Orang Sabah semua banyak like, nampak? Ini baru orang Sabah. Baru orang Sabah. Tapi Sabah boleh tahan juga, boleh tahan. Tahan. Mantap. Tanya saya pula. Okey. Yang Johor punya pula kan? Johor lah. Okey. Apa? Ada persamaan satu nama yang betul-betul dia dekat dengan, dia ada satu ayat lah. Johor dan juga Sabah sama tu ayat kena guna. Apa? Bagi saya satu ayat. Tidak, Sabah mana pakai Sabah tak pakai tapi Sabah pakai bah, kita pakai Tapi maksudnya yang sama. Yang sama. Satu ayat yang sama. Sabah pun pakai, Johor pun pakai. Kalau kamu pun tahu, tolong bagi tahu di situ. Bagi deh hint. Ayat apa? Yang Sabah pun panggil pakai itu ayat, dia pun pakai itu ayat juga. Orang Johor pun pakai itu ayat juga. Gustan. 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 Yes, betul. Gustan gitu tu. Kasih Gustan dulu tuh Kodita. So itu antara yang sama lah. Tapi ada juga dekat Semenanjung Malaysia ni. Kau dia bilang, betul nggak? Sabah pun pakai kau kan? Kau pakai tak kau? Kau di mana? Macam tu. Kau apa? Pakai ayat tu lah, bukan? Kau yang mana? Betul lah. Dia. Kau di mana? Kita cak pergi mana? Anu orang bilang. Anu. Sabah pakai anu kan? Pakai anu. Anu tu apa tu? Anu tu tolong anu kan tu Kami tidak tahu tau. Kamu bagi tahu baru kami tahu persamaan kami itu di situ.